Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka? Yes. Terima kasih, Amin. Bersama saya, Mat daripada geng Yuska. Dan tadi situ, Min daripada geng Yuska juga. Sebelum tu, kita minum air dululah. Sedapnya. Okey, tanpa melengahkan masa, di belakang saya ni Nissan X-Trail 2.5 tahun 2017. MPV bawah 50,000. Ini dia. Sesuai untuk korang yang berkeluarga sederhana besar. Maksudnya 5 ke 6 orang bolehlah memiliki kereta ni. Sebab apa? Sebab kereta ni 5+2 seater. Belakang tu dia boleh, korang boleh baringkan dan jadikan ruang luggage lah. Dan kereta ni sangat besar dan sangat tinggi. Kereta ni pun dalam keadaan mood 4-wheel drive. Maksudnya korang nak naik bukit ke, nak naik hiking ke, nak pergi genting kamera, no problem. Ini kereta dia. Dan kereta ni sangat-sangat jimat minyak. Dan dia pakai petrol Walaupun dia 4-wheel drive, dia pakai petrol lagi, bukan diesel. X-Trail diesel, itu dia. Petrol masih lagi boleh dipakai. Dan satu lagi kelebihan kereta ni, dia boleh muatkan orang dalam 5 orang dewasa dan 2 orang kecil. Betul, kereta ni sangat besar. Tak diragukan lagi. Kereta ni memang best. So tunggu apa lagi? Kereta ni 50,000. Siapa yang ada bajet 50,000 ke bawah, nak memiliki MPV besar yang gah dan raksasa saiz dia, ini dia kereta dia, Nissan X-Trail. Nak tahu kereta apa seterusnya? Komen ni bawah. Ataupun nak tengok gambar harga kereta ni, DM saja kami, geng Yuska. Bye-bye. Assalamualaikum.